Apakah hukum kecing berdiri? Hukumnya makruh. Bila makruh? Boleh kecing duduk saja nak kecing berdiri. Dan kadang-kadang kecing berdiri itu jadi harus. Tak ada tempat nak kecing duduk. Contoh, dia pergi masuk RNA, masuk dekat pam minyak nak kecing. Hak jamban, hak ada pitu tu ada orang dah dalam. Dua tu penuh dah. Dia pun kecing hak luar tu, hak makuk, kecing hak berdiri tu, faham? Hukumnya harus. Yang makruh ni dia boleh masuk duduk, dia berdiri juga, makruh situ. Yang kedua, dia masuk dalam dah, kunci dah pintu, tengok kotor. Kalau duduk, bahan di jubah dia kena di kain dia, dia pun takut kotor kain dia, dia kecing berdiri juga, harus. Dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani ada buat hari hadis 2 kali Nabi kecing berdiri seumur hidup Nabi. Pertama, tempat tu banyak sangat najis kotor, Nabi duduk takut kena kain. Yang kedua, Nabi sakit belakang pelipat tang lutut ni, dah dia nak lipat kaki, Nabi kecing berdiri.